kami ada keluarkan beberapa model parang. Antara produk terbaik kita Duku Candong lah. Duku Candong ni boleh kata setiap hari kita akan ship out, kita akan hantar ke seluruh negara. Macam Duku Candong, design dia dah lama ada. Kilang-kilang yang ada di Malaysia pun memang dah banyak keluarkan Duku Candong. Dan macam kami keluarkan Duku Candong, kita ada spesifik punya bentuk. Candong ni first, dia boleh jadi 8 inci, 10 inci, 12 inci, 14 inci, 16 inci, 20 inci boleh. Tapi menjadikan dia Duku Candong tu adalah bentuk dia, syarat-syarat dia. Syarat yang kami tetapkan, itu kita punya QC di sini lah. So untuk Duku Candong, kita panggil sebelah spine atau tulang belakang dia mesti melentik. Kemudian dia punya bahagian mata mesti melengkung. Baik. Kemudian bahagian yang paling lebar adalah di hujung. Customer kami kebanyakannya yang datang daripada sebelah Sarawak, yang datang daripada sebelah pantai timur Kelantan Terengganu, yang ada datang daripada Johor. Kebanyakannya datang daripada golongan-golongan pekerja, golongan-golongan petani, penoreh. Ada juga daripada golongan-golongan pendaki gunung. Saya tahu ada juga yang membeli kerana dia suka mengumpul. Sebab kami dekat Facebook kami pun ada beberapa orang yang tunjuk kat kami, ni aku dah pernah beli daripada atas sampai bawah, berbelas-belas bilah buat barang yang kami. Alhamdulillah, lebih 5 tahun kami dah keluar lebih daripada 5,000 bilah. Satu lagi design yang bentuk yang dipanggil sebagai sonak udang. Dia punya bentuk dia mesti recurve, dua lekuk lah. So dia ada bentuk yang begini dan dia ada berperut. Okay, dan di sebelah spine dia, daripada pangkal ke tengah, dia ada sikit membongkok, dan daripada tengah ke depan dia mesti melentik. Di hujung dia tidak boleh lebih tinggi daripada di tengah. Untuk dapatkan bentuk tu, selepas pada kita ketuk, sekali kita akan canai atau kita panggil grinding lah. Grinding tu yang akan mendapatkan bentuk yang lebih mulus, bentuk yang lebih kemas. Bilah pertama yang saya buat tu, bila kita buat dan kita berjaya, kita rasa bangga lah. Tapi kita rasa malu nak tunjuk kat orang. Kita rasa kita berjaya sebab pisau tu tak tajam pun. Tapi dengan apa yang saya buat, saya berantau, saya berjalan, saya berburu, tidur rumah tukang, tukang bagi saya makan, bagi saya minum, bagi saya tempat tidur, sebab effort saya nak belajar. Bila saya balik sini, saya buat, berbekalkan tiang 4 batang dan atap 5-6 keping, kita boleh buat sebilah pisau tu. Kita rasa bangga, kita rasa berjaya. Tapi kita tahu the brutal truth, yang jauh lagi jenis kau ni, sebab pisau kau ni buruk, tak cantik. So apa yang kita perlukan adalah latihan lah. Untuk saya, since saya nak perniagaan saya nak parang lipis ni lebih ke arah membantu masyarakat setempat, saya lebih cenderung untuk menyeru orang untuk buat pisau dan parang dengan menggunakan teknik menepa, dengan menggunakan tangan lah. Mesin membantu, tapi dengan tanpa skill mengetuk dengan tangan, tanpa skill handmade, you ada mesin pun, parang tu mungkin tak susah dia nak jadi. Bilah ni dah siap dicanai. Yang ni kita boleh rasa lebih berat, kita boleh rasa dia lebih stabil untuk menetak, dia lebih ada power. Macam yang ni lebih ringan dan lebih senang untuk dikawal. Kalau para pelanggan ni akan bertanya kat kita, nak guna untuk sembelih, kita akan suggest yang ni. Sekarang ni kita kena buat bahagian pangkal dia pula. Bahagian pangkal ni adalah bahagian yang menentukan parang tu manis ataupun tak, rupa bentuk dia. So, session pangkal bilah, kat pangkal ni dia ada bahagian yang dipanggil, kalau di Johor dia panggil pating, di orang Bugis panggil pating. Kalau macam biasanya orang sebut puting, tapi macam saya lebih suka guna kata ekor. So
So kita kena uas-uai ekor ni, supaya sebab ekor ni yang menentukan parang ni dia masuk macam ni atau macam ni. Kalau tadi tak lawa kan, ni kita panggil patah tengkuk. So kita kena lukis dulu dan kita akan profile sebelah pangkat, ekor dan juga dagu. Alright. So kat sini saya akan lukis dulu. Panjang ekor kita letak kena atas daripada 2 inci setengah. Kalau tak cukup kita akan ketuk. Risiko pembuatan parang ni, saya selalu bagi tahu dekat staff saya, jejak je kaki dalam bengkel, ada ruang untuk kau mati. Kerana mesin ketuk kalau tak dikendalikan dengan betul, tangan boleh putus. Temper kalau tak betul caranya, mata boleh buta. Laluan angin, kipas, air ventilation kalau tak diatur dengan betul, boleh lemas dalam masak. Kami ambil tahu, belajar pasal pengurusan risiko. Kami pergi ke kilang-kilang untuk tengok macam mana kilang-kilang ni beroperasi. Dan daripada situ kami tahulah, okey, kita kena ada alat tiny, kita kena ada fire extinguisher, kipas kena ada untuk tolak asap ke sana ke sini. Kami memang sengaja tinggalkan kesan-kesan temper tu. Untuk bahasa Inggeris, nama kesan temper tu broadly forged. Memang ada satu terms untuk kesan-kesan temper yang ada pada bilah. Palang dan pisau yang kami keluarkan ni bukan yang stamping ataupun potong ataupun we don't like to make it look easy. So macam mana kita nak tunjuk yang satu-satu barang tu ditemper? Apabila kita canai, kita tinggalkan sikit kesan temper.